Hai semua, hari ni kita nak buat biskut kacang. Okey, biskut kacang ni Kak Zai guna kacang yang Kak Zai beli dekat bakery. Kacang ni dah siap sangai tau, dah siap sangai, dah siap buang kulit. Okey, kita hanya blend saja dan buat biskut, tak payah nak sangai dah. Okey, Kak Zai beli ni dekat bakery sekilo. So, kita nak guna 500 gram sahaja. Okey, Kak Zai timbang 500 gram kacang bersamaan dengan 500 gram tepung. Sama je resepi lama, cuma kita ada ubah sikit. Kita tengoklah resepi nanti ya. Okay, kita dah kisar, masukkan 1 cawan gula halus. Okey, lepas tu korang masuk setengah sudu garam, 3 sudu besar minyak sapi, and then korang masukkan setengah cawan tepung jagung bersamaan dengan 50 gram tepung jagung. Okey, kita ayak dia macam ni. Kita ayak pula. Kita gaul dia macam ni. Okey, tepung gandum 500 gram. Okey, 500 gram. So, kita gaul dia lah. Kita gaul dia rata. Korang masukkan minyak jagung sikit demi sedikit. Kak Zai masuk dalam 1 cawan minyak jagung bersamaan dengan 200 ml minyak jagung. So, bila kita dah gaul sebati macam ni, korang tengok dia dah cantik kejadian dia. So, bila kita bakar, dia sangat gebu tau korang. Gebu gila. Bau dia sebab minyak sapi tu, bau dia sangat wangi. Okay, tahun lepas Kak Zai tak letak minyak sapi. Tahun ni Kak Zai letak minyak sapi. Minyak sapi, resepi ni Kak Zai ambil dekat TikTok. So, akak lupa nama chef dia. Tapi memang cantik kejadian dia korang. Korang try buat. Okay, ni Kak Zai sapu telur. Kak Zai bakar dalam suhu 160, 20 minit korang. Okey, ni dah lepas bakar. Korang tengok cantik tak? Dia rangup dekat luar, gebu di dalam. Okey, korang try. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Share-share Kak Zai punya resepi ya. Bye.